Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak cerita tentang disposal, glove disposal. Macam mana kita nak buang glove ni setelah digunakan. So, untuk glove yang kita pakai ni, medical glove ni, selalunya kalau dah kotor, tengok ada darah ataupun ada banyak cecair, mungkin kita nak buang lah. Okay? Ataupun dah lama, contoh dia bertumpuk-tumpuk warna yang lain, ataupun dah kena ayak, dia akan tukar warna lah, warna kuning, then boleh buang lah yang tu. So untuk cara buang glove kita ni adalah dengan dua basic, iaitu pertama glove to glove, kedua skin to skin. Okay, so glove to glove, skin to skin. Okay, so prinsip nak buang glove adalah glove to glove, skin to skin. Glove to glove tu macam mana? Glove ni akan pegang glove yang sebelah kanan. Glove kiri contoh akan pegang glove sebelah kanan dan buang dia, terbalikkan dia. Okay, kemudian skin to skin, maksudnya skin ni akan buang glove dari dalam. Okay, genggam dan buang. Okay, kalau tak ada tempat buang, mungkin nak ikat dulu supaya darah tadi tak terkeluar. Okay, kalau ada tempat buang, terus buang kepada yellow bin ni. Okay, terus pijak dan buang. Okay, dah siap. Terima kasih kerana menonton.